为减少居港市的垃圾总量，印尼佛教慈济基金会南苏门答腊省分会开展常态化环保公益活动，向社会开放募集各类闲置可回收物品的捐赠。为减少居港市垃圾在临时垃圾堆放点不断堆积的情况，印尼佛教慈济基金会南苏门答腊省分会定于每月第3个星期定期开展环保行动。项目协调员王丽表示，这次收集的废旧物品均来自左边居民的捐赠，种类涵盖塑料瓶以及各类金属罐等可回收物品。Kompleks sekitar sini supaya untuk mendonasikan barang-barang bekas ya, tujuannya untuk barang tersebut bisa didaur ulang, terus bisa dimanfaatkan untuk dana amal untuk bantuan kemanusiaan. 此外，慈济比拉拉迪亚团队负责人雷达瑟介绍，所有回收物品在分类整理后将统一出售，所得善款将汇集起来，用于支持社会公益及教育活动。 mengedukasi di kompleks sekitar untuk pelestarian lingkungan agar sampah yang kita kumpulin ini nggak sampai buang ke TPA. Makanya biar sampah di TPA itu nggak menumpuk mengakibatkan bisa banjir atau semacamnya lah ya. Kurang lebih kayak gitu. Rangkaiannya apa aja sih dalam kegiatan PL ini? Biasanya kita pagi-pagi di sini kita biasanya doa, ada senam, terus ada soi, kayak gitulah jadi titip pilah semuanya sharing, kurang lebih kayak gitu. 通过持续开展此类例行环保活动，主办方希望进一步提升民众保护自然、爱护环境的意识。Eki Saputra, PAL TV。